Api marak menjulang. Hutan yang dahulu hijau kini hangus dijilat api. Binatang rebah, manusia jatuh, hutan merintih, nyawa berguguran. Tolong, hutan terbakar. Banyak haiwan dah mati. Kuatnya api. Aduh, dah 7 hari hutan ini terbakar sendiri sebab pemanasan global. Meon, dunia kita ini terlalu kering sangat. Bomba pun dah cuba banyak hari. Tapi, tak boleh padam api. Mina, jom kita jumpa ketua kampung. Ketua kampung. Ya, ada apa, Meon? Hutan sedang terbakar. Api sedang marak kat luar. Akibat kerakusan manusia, dunia kita sedang merana. Kita gagal menjaga warisan alam. Jika dibiar, bumi kita akan musnah. Sekarang, apa kita nak buat? Saya kenal dengan seorang pahlawan yang handal yang dapat bantu kita. Wow, siapa ni? Dari mana munculnya dia? Selamat datang, Hang Tuah. Tolong kami selamatkan dunia. Bukan bumi yang marah, tapi manusialah punca kebinasaan alam. Keris Taming Sari, aktifkan kuasa AI, turunkan hujan, selamatkan bumi. Turunnya hujan menyirami bumi. Api perlahan-lahan reda. Hutan kembali bernyawa. Ye, hujan dah turun. Tumbuhan mula subur. Haiwan kini berkasih sayang. Manusia dapat hidup udara bersih. Legenda tua yang sentiasa kami akan ingat walaupun beratus zaman. Anda memang pahlawan yang hebat. Terima kasih, Hang Tuah. Jasamu akan sentiasa dikenang. Jagalah warisan alam ini baik-baik. Ini ialah amanah kita semua. Wahai saudaraku, dengarlah Tuhan, bumi ini amanah Tuhan. Jangan suka membuat kerosakan, nyawa terancam, mengganggu kesihatan. Jadilah warga bertimbang rasa kepada alam, membuat jasa. Tanah dan tumbuhan harus dipelihara, kerosakan tiada, bumi sejahtera. Selamat tinggal, Hang Tuah. Nilai murni dalam cerita kami ialah kita mestilah memelihara alam sekitar dan mencegah kebakaran hutan